Bila kita buka sahaja Al-Quran, halaman pertama yang kita nampak adalah surah Al-Fatihah. Yang di mana surah Al-Fatihah ini 17 kali kita ulang-ulang dalam kehidupan kita setiap hari, iaitu di dalam solat kita. Tahu tak anda, melalui kalimah Alhamdu, rupa-rupanya ada harapan yang Allah berikan kepada kita. Dalam kehidupan kita sehari-harian, mungkin bukan pada bulan Ramadan, masuk saja bulan Ramadan, kita ada satu rasa yang tidak lagi gembira bila masuk bulan Ramadan. Tidak ada lagi rasa ceria bila berhadapan dengan bulan Ramadan. Ataupun tidak ada rasa kemanisan di sebalik hari-hari yang mendatang yang kita akan lakukan pada setiap hari. Kita bukan tak rasa kemanisan tersebut, tetapi sebenarnya kita sudah penat dengan kehidupan kita. Boleh jadi kita dah nampak macam seolah-olah ada banyak sangat ujian yang Allah berikan kepada kita, tetapi tidak ada satu doa pun yang Allah jawab melalui doa-doa kita, melalui harapan kita. Rupa-rupanya pada kalimah Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah atas setiap ujian, atas setiap harapan, atas setiap impian yang aku inginkan. Pada semuanya itu datang daripadamu ya Allah, dan aku akan kembali kepadamu. Jadi harapan yang Allah titipkan kepada kita melalui ayat yang pertama di dalam mushaf Al-Quran pada juzuk yang pertama ini, manisnya adalah Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Setiap kali kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah, apa sahaja ujian, apa sahaja yang Allah berikan kepada kita, kita sepatutnya ucapkan terima kasih. So, bila kita ada mindset terima kasih, which is kita bersyukur dengan apa sahaja yang datang daripada Allah. Disebabkan itu, ujian juga merupakan satu harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.